semua, nama saya Raja Salsafia binti Raja Fazal dari TV PSS SK 92B. So, pada hari ini saya akan mengupas tajuk bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Mari kita bersama-sama tonton dengan saya. Macam biasa je tau, study session. Okay, so what I do in my life. So baru balik sekolah je, dah penat dah semua tu. Kita akan study lah. Tapi kan, banyak buku lah. Tengok ni, kita sekarang dah muak dah nak study guna buku-buku. Sebab tak boleh nak tidur tau. Tengok ni, kena tulis semuanya, kena buat latihan banyak. Apa ni? Lagi. Hai Raja, jangan risau. Belajar memang boleh buat sakit kepala. Tapi sekarang kita dah ada dunia digital. Ha? Dunia digital? Apa benda tu? Okey, siapa kau? Saya panggil I je. Mari ikut saya. Mengatuknya. Cakap dunia digital ni apa? Ha, ni barulah style belajar macam main game. Oh, dulu kena hafal planet-planet. Tapi sekarang boleh fly terus kemari. Ni apa pula? Seronok kan? Bahan digital menjadikan pembelajaran lebih interaktif, senang faham dan seronok macam main game. Tak kira di mana, kita masih boleh belajar anytime, anywhere. Kalau tak faham, DM je kawan atau terus tanya AI tutor. So guys, dah ready ke nak upgrade cara pengajaran baru? Bahan digital, masa depan pendidikan. Terima kasih Tok Ai. Mari bersama membentuk masa depan pendidikan digital untuk generasi lebih maju. Bahan digital memperkasakan pendidikan negara.